Melayang je. Alright guys, untuk kali ni kita ambil video budak-budak kampung melayang. Ni tak naik ke tak tahu ni, jauh gila. Ataupun kita panggil nama dia wow. Dia orang kat sini buat sendiri je. Lepas tu dia orang akan terbangkan. Kalau dah terbang tu tak tahulah kalau dia orang jual ke apa ke. Tapi yang penting dia orang buat sendiri. Untuk wow ni dia ada pasang bunyi. Nama dia sendaran. Korang dengar sini bila dia tarik akan bunyi. Tapi kalau bahasa Melayu rasanya nama dia dengung kot. So memang nice gila. Dia akan berbunyi bila angin kuat kena kan. So dia orang boleh budget lah wow dia orang tu angin kuat ke tak kuat ke. Lepas tu bunyi-bunyi tu pun tak sama sebab tangan yang buat tak sama kan, bunyi dia berbeza. So boleh tahu ini wow siapa, ini wow dia ke itu ke. Guys, kau naik. Biasanya nak main wow ni ada time-time dia. Waktunya angin kuat lah. Tengoklah bila angin kuat dia orang akan main lah. Kalau angin tak ada memang susah lah naik-naikkan. Tapi biasanya dekat atas langit tu ada angin. Dia sebelum nak naik tu je nak kena angin kuat kat bawah. Bila dah naik atas tu dah tenang lah. Selalu dia tegak je. Kalau tak ada angin tu macam jatuh sikit wow tu. Tapi memang seronok lah. Dia perik juga nak buat ni. Cuma kalau naik dia punya nikmat tu tak tahulah nak cakap macam mana. Lagi satu guys. Dah naik lah. Ni pula. Wah, tak sih lah. Banyak lagi sana ada. Tak guys. Ini seorang. Ni kau buat sendiri ke? Ada. Dia boleh buat tampal. Kau buat sendiri? Ya, punya. Kau punya? Pergi tengah tu tak legam tampal. Cepatlah buat, baru rasa. So rezeki aku lah petani. Banyak pula dia orang keluarkan wow kan daripada stok-stok simpanan ni. So kita tengok ada orang terbangkan. Nampak macam senang tapi dia kena ada teknik nak terbangkan ni. Kalau salah teknik dia tak naik juga. Susah. Nak kena pandai kawal. Nampak macam senang tau tapi dia tak senang. Macam mana nak cakap dah. Ngam pula waktu tengah diorang terbangkan tu ada kapal terbang lalu. Tapi kapal terbang tu tinggi gila. Kecil je nampak kan. Tapi ketinggian wow ni takkan sampai lah kapal terbang tu punya ketinggian berapa kaki je. Baru berapa gulung benang. Diorang main santai je kan. Woi tu bahaya lo. Woi tu bahaya lo. Betul ke? Kejar. Halah. Lepas je boleh. Oh naik. Duduk kampung memang boleh rasa je ni. Angin kuat lah sekarang. So nice lah. Okay lah, tak panas sangat ni naik je. Ni wow burung. So setiap wow ni ada nama-nama dia. Macam-macam jenis lah. Tengoklah design dia tu ada nama dia. Kalau korang rasa video aku kali ni sempoi, korang boleh like. Lepas tu boleh komen. Pernah tak korang buat wow sendiri lepas tu terbang? Cuba komen dekat bawah. Jangan lupa like supaya aku semangat. Next time boleh buat video lagi. Bukan senang nak edit video ni. Betul tak?